Okey, yang ni segitiga atas ni senang je kan. AC ya. So panjangkan sambung AC. Sebab dia segitiga dalam semi bulatan adalah segitiga bersudut tepat. AC adalah tapak untuk segitiga yang atas AC. Jadi cari titik tengah AC sebab kita nak buat semi bulatan, dapatkan titik tengah untuk AC terlebih dahulu. Itu bahagian atas ni tak payah garis banyak-banyak lah. Kita tandakan sahaja dekat mana dia punya titik tengah. Jadi rujuk sini dengan sini. Tandakan lah titik tengah ni dekat situ. Kita buatlah separuh bulatan bahagian AC. AC pusing. Okay, dapatlah AC. Kemudian syarat dia segitiga semi bulatan senang sebab dia punya panjang sisi AB 60 mm. Jadi kita dah buat bukaan 60 mm. Letakkan jarum dekat A, tandakan. Dapat dekat sini. Ni adalah B. Jadi sambungkan A, B dengan C. B, C. Simple saja kan? A, B, C. Okey. Selesai yang pertama. Yang kedua ni segitiga sudut puncak. Kali ni dia terbalik duduk dekat bahagian bawah. Okey, tapak dia adalah AD. Tapak dia adalah AD. Jadi kita dah bahagi dua garisan AD ataupun bahasa mudahnya cari titik tengah AD lah. Okay, jadi kita kali ni kita AD, kita buka sikit. Cari titik tengah ataupun bahagi dua garisan AD. Okay. AD. Kita garis kat situ lah. Okay, dah garis sampai situ. Okay, syarat dia sudut puncak dia 45. Walaupun dia terbalik, tetap 45 juga. 90 kalau tolak 45 tetap akan dapat 45 lah. Jadi kena bina sudut 45 ni antara dua tempat lah. Nak buat dekat A ataupun dekat D, sudut 45. Okay, memandangkan ni dah ada garisan, saya nak buat dekat sebelah D lah. Ada garisan lah. So buat macam biasalah, nak buat sudut 45 kena buat 90 dulu, betul tak? Jadi buat sudut 90 dulu dekat D. Jadi dengan menggunakan garisan yang dah ada, okey, baru boleh panjangkan sikit. Okey, saya dapat sudut 90 dulu dekat D. Okey, daripada sudut 90 baru bahagi dua sudut 90. Memandangkan dah ada lengkung ni. Lengkung ni dari sini dia dah memotong sudut 90 dekat sini. Boleh gunakan lah. Okey. Dan kita tandakan satu. Sini pula 2. Jadi dapat dah sudut 45 darjah dekat D. Okey. Garisan sudut 45 bersilang dengan garisan pembahagi AD. Okey, bersilang dekat sini. Jadi titik persilangan ni adalah pusat bulatan AD. Titik persilangan ni letak jarum daripada A, pusinglah sampai D. Okey. Sampai tak nampak. Okey. Dan diberi bahawa tinggi segitiga adalah 70. Jadi saya panjangkan sikit garisan penengah ni sebab nak tanda 70. Cukup tak cukup? 70 mm, buat bukaan 70 mm. Okey, sebab tinggi kita kena tanda dekat garisan tengah. Okey, saya tandakan. Ini adalah 70 mm. Jadi kita nak ikut bentuk gambar rajah dekat atas. Jadi untuk nak ikut bentuk gambar rajah dekat atas, kita
Kita kena bawa tinggi 70 tu ke sebelah kanan. Ini tinggi 70. Nak garis boleh, nak tandakan saja boleh. Kalau garis, garislah sampai kena lilitan bulatan yang sebelah kanan. Jadi dia punya bentuk segitiga. Ikutlah A. Ini adalah A.